Allah. Ya ampun beratnya. Okey dah. Kau makan apa, Syah? Kau makan basikal ke Berat ni tak? tadi? Berat tak? Berat. Berat. Okey, sekarang ringan. 1, 2, angkat. Wih, apa ini? 1, 2, up. Oh. Okey. Abang, lepas tangan abang. Okey. 1, 2, Clear. lepas. Okey. Wow. Turun. 1, 2, pelan-pelan. Ya, okey. Boleh. Okey. Wow. Kamu kenapa? Kok kayaknya nervous gitu sih? Ya, Kenapa macam, sih? macam nervous sikit. Kau macam ada satu benda yang buat kau terkejut je. Kenapa ni? Kayak blushing gitu. Kan, Kenapa sih? macam malu. Terkejut. Mukanya merah macam udang. Macam malu-malu kuda gitu. Kenapa? Binatang agaknya? apa yang 2 huruf aja? Udan, kan dah cakap. You kan dah baru kali dapat dah dengar, baru teka-teki dapat ni. dengar. Assalamualaikum everybody. We are Waalaikumsalam. back. Kita dekat still Masih here. di sini. Gelanggang Raja Wali Sakti. Kita ada abangah tapi kita ada orang lagi satu lah. Siapa ini? Tak tahu siapa tu, bang. Kenalin kali. Alah, ini rupanya yang buat kau malu-malu kuda. Taklah, takkanlah aku pemalu. Saya host. Saya Oh host. taklah. Apa? Kau tak ada perasaan, yelah mungkin kau... Kita tengah podcast. Kau tengah jatuh, ada perasaan ke tak? Tak ada. InsyaAllah belum lagi. Siapa sih Okey. Blackhead? Aku tak kenal abangah yang bawa. Apa kita suruh abang? Kita suruh abangah yang Ya, bagi dah. tahu. Tapi sebelum itu kita ini dulu dong, kita sambut dulu dong abangah kita masih dengan Yes. abangah kita Raja Wali Sakti di Gelanggang Raja Wali Sakti Pantai Dalam. Sekali lagi kita bersama Yes. dengan abangah. Assalamualaikum abangah. Assalamualaikum warahmatullahi Abangah wabarakatuh. sihat? Alhamdulillah. Dah makan? Seadanya. Dah makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau rasanya tetamu yang kita ada bersama dengan Abangah ni, orang yang mesti rapat dengan Abangah lah. Pasti. Sebab dia yang bawa, bukan kita yang bawa. Benar lagi. So mesti bersebab je. Kita biar Abangah pula bercerita. Siapakah lelaki hari ini handsome Angah ini? kenalkan, Angah bawa seorang murid Angah daripada Persatuan Silat Bambu Runcing Raja Wali lah. Oh. Jangan macam-macam. Pesilat kena sah. Tak boleh cakap sembarang-sembarang. Tak boleh. Minta maaf dulu, Okey. minta maaf. Silakan abangah. Jadi boleh kenalkan nama dan sebagainya. Siapa? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Syah. 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 Aku Syah. Iya Syah. lagi. Syah. Silakan. Umur berapa? Umur saya 29 Eh, tahun. tunggu dulu. FYI, Ah. Syah ini berasal dari Beijing. Hah? Dia adakah dia CEO drama Cina yang kita tengok tu? Kita will Kita find tanya. out. Okey. Siapa dia mana? Dari Beijing. 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 Cina lah, Cina. Bagi Oh. perkenalkan diri in your language please. Ada bahasa kampung. 我叫夏明，我不明白。我不明白。 Ye Liang Tai. Tahu tak apa mimpi itu apa? Oh, saya tak Saya tak faham. saya tak faham. Okey, lanjut lagi umur berapa? Tapi semua? okey, dari mana tadi? Beijing. Beijing. Jawab dalam bahasa your language, okey? Okey, tanya soalan. Tanya soalan. Kenapa? Memang lahir sana eh? besar sana. Ha? Besar di sana. Besar di sana eh? Tapi kenapa minat kat silat? Kenapa tak belajar dengan Wong Peng Hong? Orang peong. Tak, kenapa? Weh. Itu lain. Banyaknya Kenapa edit boleh episod minat ni. tu ke persilatan Melayu? Kenapa Tapi, tak, tak, tak Cok. belajar Wong Peng Hong ke apa? Satu-satu yang tanya satu-satu. Tak Dia excited. dia Susah. confused. Memang betul-betul lah membesar di China. Betul. Macam tipu je. Macam tipu je. Dia macam ni.
Betul. Dia lihat aku dulu. Dia lihat kan dulu. Betul Jawab ke macam betul? mana ni? Jawab macam mana? Ikut skrip boleh ke tak? cover Ikut ke tak skrip ni? ke tak? Ikut skrip ke Tanya tak? yang benar je. Membesar di mana? Macam mana boleh ada minat dengan silat? persilatan. Saya besar di Rawang. Aduh, aku ya percaya tadi mati-mati. Enggak, Rawang last 2 huruf terakhirnya apa? NG kan? Beijing last 2 huruf terakhir apa? NG. Tapi kalau dia betul Beijing dia bukan Rawang lah. Lawang. Lawang lah, lawang. Lawang. Okey. Membesar di Rawang. Besar di Rawang. Macam ya Tiba-tiba dia maju. Kenapa huru-hara? Ana udah set up semua. Aku excited ni. Okey, jom cerita. Membesar di Rawang, macam mana boleh timbul minat untuk belajar silat? Oh, macam pantun tu. Sebenarnya sebelum ni saya dah join martial art lain, Muay Thai, MMA dan ada guru-guru lain juga. Tapi saya lebih tertarik dengan silat sebab bangsa. Oh, pasal culture lah. Yes. Tradition. Ni kita perlu banyak-banyak pemuda-pemuda yang macam ni yang melestarikan Tradisi. tradisi and then ada heritage juga kan dari kita punya nenek moyang kita. Warisan lah. Warisan. Ni perlu. Betul. Lagi banyak lagi mantap. Lagi sekali macam episod sebelum ni kita dah cakap bagi seling bagi iklan kejap siapa-siapa yang nak menghantar anak atau ingin belajar silat silalah datang ke Gelanggang Raja Wali Sakti. Kita akan letak the address, the person in charge for you guys to come and belajar silat. Betul. Dah habis iklan. Betul. Yeah. Right. So dah lama berguru dengan Abangah atau baru lagi ke atau macam mana? Saya berguru dengan Abangah sejak dari 2020 abang. Ya. 2000 apa? 2020 udah 6 tahun. Itu bisa jumpa abang lah gimana ceritanya tuh? Jumpa di media sosial kah atau through friends? Atau mulut ke mulut ke kan. Ini ada guru yang Atau ada satu pertandingan silat kan. Set abang tengah scouting. Saya nak Lihat-lihat. yang tu. Wah, ini dia nih. Maybe ya kan? betul. Setuju. Kita dah banyak tengok TV ya kita ni. Okay. Sebenarnya saya jumpa Abangah daripada masa tu ada orang sakit lah. Sakit yang mistik. Jadi Abangah lah yang ubatkan orang tersebut. Memang panggil Abangah ke atau panggil ada panggil lain? Cikgu. Saya panggil Abang. Panggil abang. Mantap. Aku sebenarnya tak ada benda. Terus. Nah, waktu itu yang pesakit itu ada relation dengan kamu kah atau your friend atau your family? Sakit tu sebenarnya isteri saya. Waktu itu sakit apa? Sakit yang mistik. Okey. Ada gangguan macam tu. Jadi lepas abang rawat, izin Allah sembuh lah. Alhamdulillah. Jadi saya tertarik untuk belajar lebih dalam. Ni So kamu ni berminat dari segi perubatan ataupun minat dari segi martial art. membela diri tu. Ya. Dua-dua. Sambil menyelam minum air. Benar. Lemas tu nanti. Okey, lepas tu krik. Sebelum kamu Awal. join Abangah, Ha. kan kamu kata kamu dah Belajar yang lain. belajar Martial arts seni yang lain, ya, bela pertahankan diri yang lain lah kan. So cuba kamu terangkan perbezaan yang kamu rasa antara silat mempertahankan diri yang konvensional, I mean like Yang lain tu dia. bandingkan dengan yang membabitkan spiritual apa ni. perbezaan silat dengan lain Muay tak? Thai tu semua, Muay Thai, kan? semua tu. Kalau sebelum tu perbezaan dia, saya join atas sebab nak bertarung di atas ring. atas ring. Kita kejarkan kemenangan. Tapi berbanding saya join dengan abang yang di mana belajar erti sopan, Ya, adab kita dan juga dekatkan diri dengan Allah. Itu yang paling tak Betul. jumpa lah kat mana-mana. So tapi dari segi teknikal dia, dari segi aspek seni dia, kan pada kamu ikhlas cakap, which one kamu rasa lebih berseni dan beradab gitulah. Kamu rasa silat Melayu? Saya akan cakap silat lah. Dia kekalkan diri tenang. Kamu suka bertanding? Kamu pernah bertanding lah contohnya dengan
seni pertahanan diri macam kickboxing ke Muay Thai ke apa kan. MMA contoh, mixed martial arts. Kenapa kamu tak apply silat masa pertandingan tu? Ada tak kamu apply? Ataupun silat bila masuk pertandingan je kamu letak tepi silat tu? Tak, dia from another martial art. Correct. Lepas tu baru dia masuk Betul. silat. Lepas kamu masuk silat, kamu dah masuk bertanding lagi? Tak ada. Nggak ada. Itu yang buat dia cool down, Jinak lah tu. santai. Okey, Karena faham. dia karena dia udah beda mindsetnya. Kalau zaman yang sebelum jumpa abang Syah ni lebih ke sports gitu, dia kompetitif orangnya, kerja dia ikut competition. title. Yes. Tapi kamu rasa dengan ilmu silat yang kamu ada sekarang, kalau kamu masuk bertanding lagi, kamu rasa impact dia lagi baik untuk kamu pergi level yang boleh menang ke, boleh pergi lagi jauh ataupun macam mana? Atau kamu tak terfikir langsung? Itu je soalan dia. Sebenarnya kalau ikutkan saya nak komen tu, semua martial art pun bagus juga. Tapi dia bergantung pada diri sendiri. diri individu tu lah yang dia berlatih macam mana. Ya, ilmu apa yang dia dapat, cikgu siapa dia train, benda tu lah, mindset dia sendirilah actually. Ini bahaya kalau abang Teddy yang belajar martial arts. Dia boleh isim. Semua orang dia ini Semua orang dia nak faham. Tak baik aku orang baik shoot. Tuan tanya, bang tandas kat mana? Ya, Bang! oi. Okeylah. Sambunglah bang. Tapi kalau boleh tanya nih Brother Syah, kan waktu ini kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi saya curious, waktu itu kan jumpa abangnya sebab mau mengobat wife kan, dan waktu itu wife sakitnya tuh mistik. Boleh tahu nggak apa simptomnya yang sampai harus datang ke abangnya untuk diobat gitu, sakitnya apa gitu. Baik, kebetulan masa tu saya tak terfikir pun nak cari perawat mana. Sebab sebelum tu kita dah berjumpa dengan beberapa perawat. Kemudian saya dah di hujung-hujung macam nak give up juga. Waduh. Tapi jumpa di kedai makan salah seorang kawan saya yang perkenalkan abang. Jadi kat situlah saya terbuka mata lepas tengok sembuh macam tu. Kalau dari segi sakit tu Iya. dia lebih kepada meracau lah, macam histeria. Lama tak dia sakit tu? Berbulan. Dia udah jumpa perawat-perawat. Lepas tu dia dah almost give up. Berarti kan udah lama tuh, dan agak serius juga lah kalau sampai udah di Brother Syah ni ada di level yang almost give up gitu. Berarti kan udah, dia punya ini udah tinggi banget tuh. Confirm stress gila. Itu abang itu puncanya apa abang? Abangnya inget nggak? Maksudnya bisa sampai kena sakit yang susah banget. Kalau biasalah kita merawat kan. Sebagai saya seorang perawat, pertama saya dekatkan penyerahan diri pada Allah Ta'ala. Apa jua bidang yang kita belajar tentang rawatan, yang menyembuhkan, kita kena ingat, bukan kita. Benar. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Atas izin Allah. Jadi sebagai seorang perawat, kita harus berserah. Serah pertama mesti ada kasihan. Sebagai seorang perawat, pertama kasihan dulu. Kita cuba hayati keadaan pesakit. Bila pesakit datang, kita tengok kesengsaraan yang dia hadapi, emosi yang dia hadapi. Bagaimana kalau letakkan diri kita sebagai seorang pesakit. Jadi bila kita dah ada perasaan macam tu, akan timbul perasaan kesian. Bila kesian dekat situ, bila kita nak buat, akan jadi satu kesungguhan lah. Bila kita berdoa, kita mohon pada Allah Ta'ala, sebab yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni sebagai perantaraan saja. Mungkin sedikit ilmu yang kita ketahui, kan? Kita dapat memanfaatkan kepada orang di luar sana. Dengan keyakinan kita, berserah pada Allah Ta'ala, dan Allah benarkan, dan Allah sembuhkan. Memberikan izin, diizinkan semua. Buat imah pun apa pun, kita berbalik kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya udah bisa disembuhin tuh, udah pasti Brother Syah udah terus macam lega ya kan. Alhamdulillah tuh. Ya walaupun udah lama ya, tapi kita pun dengarnya pun macam kayak berat ya gitu. Ya kan? Tapi macam abang masa proses nak merawat isterinya, lama tak proses? Ataupun satu hari
Obat dia tu settle. Dia macam hari tu enggak? Yang macam hari tu di sini kurang lebih macam itu juga enggak? Ya. Biasanya bila seseorang itu menghadapi gangguan, di sini kita mengukur tahap kebatinan kita sebenarnya. Tapi kita tak boleh nak naikkan diri kita, bangga dan riak. Sebagai seorang perawat dia akan sedar. Dia akan sedar. Sebab biasanya apabila pesakit datang, kita tengok keadaan pesakit tu. Kalau gangguan itu berat, apabila dia datang, dia sendiri yang tiba-tiba dia akan tombang, muntah ataupun dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Sedangkan kita tak buat apa-apa pun. Kita datang, kita tengok, oh sakit dia. Oh, kenapa? Baru cakap-cakap macam ni, dia dah berguling. Iya, karena dia tahu siapa yang dia hadapi, coy. Wallahu alam. Cuma pentingnya di situ sebagai seorang perawat, apa yang dia belajar, apa yang dia amal, sentiasa amal untuk meningkatkan tahap kebatinan diri ya. Insyaallah. Berarti time itu mungkin abangah bagi rukiah. Belum lagi. Belum lagi. Duduk gini je tengok. Kenapa? Dia dah berpusing-pusing, dah nak muntah. Dah cakap suara lain. Jadi kita tak perlu nak siasat dekat situ, Allah dah tunjuk dah. Mungkin tempiasan daripada gelombang kebatinan kita. Wallahu alam. Cerita pasal gelombang kebatinan. Ya, betul. Hari ni abang macam nak share dengan kita something yang very interesting abang. Ya, insya-Allah. Gelombang kebatinan juga kan ada kena-mengena kan? Ya, ini semua berkaitan dengan tenaga metafizik lah ataupun ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Kalau kita tengok seorang perawat tu, pada mata zahir ni kita lihat biasa. Kalau kita sebutkan tenaga, kalau kita tunjukkan tenaga tu, baru orang tahu. Contoh kita mengangkat satu benda yang berat kan. Orang tu bertenaga, orang tu kuat tu, boleh angkat berapa kilo tu. Berat dengan sebelah tangan kan. Tetapi dalam tenaga hikmah, sebenarnya orang biasa pun boleh buat. Orang biasa pun boleh buat. Tinggal lagi kita perlu tahu rahsia dia. Abang nak spesial. Itu dia tu special. Episod ini spesial. Abang nak spill rahsia kat kita ke? Kita akan diberikan. Tapi nanti kita coba aja deh. Kita boleh nanti kita InsyaAllah. try kan InsyaAllah. Yes. Dan Angah akan ajarkan satu kata laluan untuk kita transferkan energi kita kepada seseorang. Kita tak kisah mana-mana yang kita nak pilih, kita boleh pilih dan kita ramai-ramai membuat uji kaji atas dia. Let's go. Tak, sekarang ni kan sebab kita ada budak baru, kalau budak baru kita kena ragging, kita suruh Syah. kita ragging Syah selama Let's go. Terserah. Let's go. Alright. Dia bergambar nih. What's wrong, man? Abang benci Pak ni. Selalunya kau angkat sebut Abang Teddy. Aku selalu jadi mangsa. Hari ni kita suruh Janji, Syah. Janji. Okey. Okay. Tak sabar nak tengok. Let's go. Let's do it. Let's do it. Kita Okay. set up dulu. Yes. Kita set up ininya. Setting. Aduh, kena set up ke? Adalah. Ini memerlukan space yang agak luas dikit. Okey, mantap. ruang. Mantap. Kita kena angkat meja dulu. Alright. Kita buat di lantai lah. Ya. InsyaAllah. Okay. Let's go. Alright. Let's go. Jom. Jom. Mana kerusi kita? Mana kerusi Adakah kita Aladin? Asik. Okeylah. Hai tika terbang. Ni, tika Bawalah terbang. kami ke pasir berdengung. Zam-zam ala kazam. Wizard. Bang, kenapa kita duduk kat bawah ni, Bang? Okey. Tadi kita dah bincang. Lepas tu kita akan buat sedikit uji kaji tentang tenaga metafizik atau tenaga gelombang dalaman kita lah. Okey. Jadi sebelum kita teruskan ni, Angah nak tanyalah, percaya ke tentang tenaga dalam ni? Percaya. Insyaallah percaya. Percaya. Saya dah tentulah pasal dulu bulan lepas Ya, benar. Abang ada test kat saya. Abang ada panjat dia. Okey. Yang episod tadi itu kan. Of course saya orang pertama yang percaya lah. Kita pun lihat baik. juga. Okey, sekarang ni Angah akan transfer energi. Okey, mengikut gelombang metafizik, gelombang tenaga dalam. Okey.
Jadi bila Anga transfer kan, sekarang ni kita akan buat satu uji kaji kekuatan. Okey. Kekuatan. Di mana gelombang yang Anga transfer, okey, kita boleh menambahkan kekuatan pada diri kita. Okey. Sebelum kita teruskan, Anga nak tanyalah, siapa yang kita nak uji antara kita ni? Okey, kita lihat tali light. Ya, Kau tak tahu, ya, kamu ya. tak tahu kan? Ya, dia- Enggak. Kita ada budak baru. Tapi rasanya Kita ada budak baru, kita tak sebut elok Syah. kalau Syasha lah. Yelah. Dia perempuan. Ya kan? Ya benar. Kalau perempuan nampak seksis tak manis pula. Tak manis. Seksis. Bukan. Ada Feminis. Tolong. Ya, mana sih? Attack dia. Macam yang minggu lepas kita panggil Abang abang. Abang Teddy. Abang Abang Teddy. Teddy. so, kali ni kita mestilah orang lain pula kan. Iyalah. Kita ada Syah pun macam ni. aku. Kenapa aku ada kat sini? Kita Ya boleh Syah? Boleh insyaAllah. Okey baik. Okey. Jadi kita teruskan Okey. Yuk, Okey let's baik. go. Sebelum kita teruskan, boleh tak Anga cek gelombang pada diri masing-masing? boleh. Okay, gimana Okey. tu abang? Cek. Macam ni mudah saja. Okey. Niat, ya Allah, Ya Allah. aku ingin melihat gelombang diriku ini. Aku ini. Ataupun aku ingin melihat tenaga dalamku ini. Okey. Sebelum tu niatkan kosongkan segala tenaga, sementara letakkan ia di sebelah kiri. Tarik nafas. Okey, letak sebelah kiri. Tiup ke? Okey. Yakin dah lepas? Okey, boleh Anga cek. Boleh tak cek tangan ni? Cuba sentuh. Ya Allah, aku nak melihat gelombang tenaga pada diriku ini. Seandainya bila kita sentuh daripada jari tengah kita ni sampai ke jari ini, bermakna kita masih ada satu tenaga spirit yang tersorok di dalam badan. Okey. Cara macam ni. Dari sini jengkalkan ke sini sampai ke jari ujung ni. Okey. Ya Allah. Let's go. Sat. Okey. Syasha pun semua kosong. Alhamdulillah. Jadi kalau kosong mudah. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, sekarang letak tangan. Tadi kamu letak tenaga kamu di mana? Kiri. Sekarang niat, ya Allah, aku masukkan kembali tenagaku, tenaga dalamanku ini ke dalam tubuh. Bayangkan sebelah kiri itu sudut balik. Telan. Buang nafas. Okey, cek balik. Wow, Syasha. Okey, lihat Syasha. Sekali. Okey, kamu berdua okey? Tengok Syasha. Okey. Jauhnya. Bermaksud dekat sini sekali lagi Syasha. Ini orang apa ni boleh kecut-kecut, boleh okey-okey. Okey, jari dia tidak sampai. Bermaksud ada sesuatu spirit atau satu tenaga, satu gelombang tenaga dalam yang menyeliputi tubuh batin dia. Dia perempuan seri lah bang. Bukan macam tu. Mungkin dia nampak normal tapi dekat rumah kita tak tahu dia zikir, amalkan doa dan sebagainya. Kayaknya nggak mungkin deh. Tak apa. Kita Okey, jadi Husnuzon. Syasha, saya minta izin atas diri kamu keluarkan sementara, letak sebelah kiri. Tarik nafas. Sudah? dah. Cek. Ini manusia tak confirm ada ni bang. Kerja okey, kerja tak okey. Tanya rahsia dia, ada rahsia dia. Ada Tanya. Okey, sekarang dia ni. sekarang semua pakai tenaga gelombang yang Anga wujudkan masuk ke dalam badan. Boleh? Sebab kita nak buat uji kaji kekuatan. Okey. Benar? Okey. Okey. Jadi izinkan Anga melakukan. Boleh? Boleh.
Okey, dah bersedia? Okey. Dah sedia InsyaAllah. Okey, bila Angah transfer, Angah kata tarik nafas, tarik nafas. Tapi semua tadah macam ni. Allah. Tarik nafas. Telan. Buang nafas perlahan. Yakin segala tenaga gelombang bersatu kepada diriku. Buang nafas. Okey, boleh cek sekarang. Lihat, ya Allah, tunjukkan tenaga yang telah masuk pada tubuh badanku dengan jenggalan ini. Lurus galang. Macam tu. Tangan lepaskan gitu. Macam tu. Okey. Okey, tak sampai. Apa ni bang, makin pendek bang tangan saya. Ya, dah masuk. Punya terlebih. Cuma Syasha dia special. Syasha dia special. Dia pergi keluar lagi. Dia pergi keluar. Maknanya masuk. Tetapi sebenarnya dia bergantung kepada pemikiran. Ada orang tu dia berfikir menggunakan otak kanan dan ada orang tu berfikir melalui otak kiri. Masuk. Jadi metafizik ni bergantung kepada pemikiran seseorang tu. Okey, Syasha sebenarnya masuk. Tetapi jari dia lebih. Kalau normal orang akan jengkal, jari dia akan bertemu. Okey, sekarang yang penting telah masuk. Alhamdulillah. Okey, baik. Semua telah masuk, kamu yakin? InsyaAllah. Okey, saya nak tanya, ada tak rasa berpeluh? Ada. Syasha? Panas. Ada. Abang tadi? Patut I punya muka macam ada twitching. Ada rasa macam getaran-getaran. Macam twitch. Okey, tak apa. Itu segala energi bersatu. Okey. Abang tadi? Berapa peluh bang? Berpeluh. Ya, sama-sama. Sama berpeluh. Okey, itu tenaga dah masuk. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kamu yakin kamu kuat? Wis. Yakin? Okey, jom kita ujikan kepada Let's go. sahabat kita. This is what Syah angkat kursi ya. Satu ya. Wih, gimana ni abang? Kita disuruh buat apa? Si bro ini Okey. dia apa Kita jangan gunakan tenaga dalam dulu. Kita guna biasa dulu. Okey. Okey. Okey, semua bangun. Semua bangun. Syah duduk. Silakan. Syah di sini ya. Okey dah. Okey, yakin tak kita boleh angkat dia dengan menggunakan 2 jari telunjuk? Wah. Kita boleh angkat dia dengan 2 jari telunjuk. Yakin? Okey, kalau tak yakin atau tidak yakin kita buat dulu. Yeah. Okey, sekarang cara nak angkat, satu masuk dekat ketiak. Masuk kat ketiak. Tak nak masuk ketiak, pergi masuk dekat sini. Syah letak tangan dia. Syah letak tangan Kau dia. pergi ke mana? Satu kat sini. Engkau perempuan. Aku ketiak je lah. Engkau perempuan, kau pilih. Ya. Abang ada Syah mana? tadi dah mandi Angkat ke tak Syah belum? mana? Dah, Abang okey. Tak kisah. Abang, Syah pakai video Doran ke tak? abang tadi, Hey, abang tadi angkat kat sini. Sini lah. Yalah. Okey. Okey. Niat kita nak angkat dia. Okey. Syah relax je. Okey. Okey. Abang masukkan jari bang. Okey. Okey. Bismillah. Okey. 1, 2, angkat. Ya ampun beratnya. Okey dah. Kau makan apa, Syah? Kau makan basikal kan Berat ni tak? tadi? Berat tak? Berat. Lumayan. Okey, sekarang yakin dengan tenaga dalam yang dah masuk pada diri kamu masing-masing. Okey, bangkitkan keyakinan diri dulu. Niat, ya Allah, Allah. bangkitkan ya Allah tenaga dalam tubuh badanku ni ya Allah agar aku bisa mengangkat Syah ni dengan menggunakan kekuatan 2 jari bersama-sama. Okey, yakin? Yakin, let's go. Bismillah. Okey, sekarang ni tolong transferkan energi dekat badan dia supaya kita boleh mengangkat dia. Niat kita transfer yang kita bayangkan dia adalah ringan. Okey dah. Silakan. Sorry, brother Syah. Atau mumbun dia. Okey. Syasha. Okey, abang. Oh, dia betul-betul buat paling ringan tu.
Sebab dia tua. Kalau Okey. berat nanti aku berpeluh tak. Okey, yakin, patah yakin. pinggang. Yakin, Okay, yakin. let's Jom. go, let's go. Ayo bang. Ringan. Ringan ke? Ya. Ringan. 1, 2, angkat. Apa ini? What the fuck? What just happened? I don't know. Bro, what did you do, bro? Kau tarik nafas kan tadi, Syah? Tak ada tarik nafas. Okey, tak percaya ni kita cuba orang lain. Abang, apa paling berat? Aku dah agak. Cepat. Okey, tak apa. Cepat, ya. Jangan tungging. Saya transferkan energi dekat Syah jap. Syah belum transfer energi. Okay, sementara tu kita Weh, submit. tinggi tu. Tinggi. Gokil. Tarik nafas. Itu Abang Ira ni. Apa Ira juga? Macam mana? Orang nafas. Sebab badan dia padat, woi. Ya. Okey. Ya, Dia makan Syah angkat basikal dekat kan? kaki. saya di situ. Syah sana. Sekali lagi. Ya. Okey, kita tak transfer supaya dia beringan kan. Kita tak fokus kepada dia supaya dia ringan. Okey, masuk dekat ketiak. Ketiak. Minta maaf bang. Baik. Dia baru beli Okey. deodoran tadi, Oh, abang. okey. Abang lah. 1, 2, angkat. Berat anjir. Jadi banyak dosa. Tak boleh. Tak boleh, berat. Okey, yakin. Yakin? Tenaga dalam tu kunci Tak, dia ayam. yakin. Okey. Okey. Yakin. Yakin? Ringan. 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 Aduh, bang, enggak sopan ni. Minta maaf bang, minta maaf. Bang, minta maaf. Buat Ringan apa bang. yang perlu dibuat. Ringan. Abang, dekat. Bang, sorry bang, minta maaf. Sampai 2 tangan tu, minta maaf. Mahal rambut tu. Baik. Okey, yakin. Yakin. Let's go. Energi yang kita transfer pada Abang Teddy, kita bayangkan dia menjadi ringan. Ringan. Ringan bang. 1, 2, ringan. Woi! Apa ini? Gila. Okay. Ini cewek bang. Perempuan loh, bisa loh dia. Siapa lagi? Dekat. Kau orang makan ketiak Iya, apa? nggak apa. Geli Dah. Sudah dia dia. perempuan lah. Nggak apa-apa lah. Janganlah. Coba. Okey, 2 dah cukup Boleh lah. tak sih? Dah, Okey, abang dua dah cakap cukup. 2 dah cukup. Okey, 2 dah cukup. Ada orang nak Kalau makan ketiak kata aku, saya gila dengan kau. Syah, mungkin saya setting. Okey. Benar. Sekarang dengan Abang Teddy sendiri. Kita tak ada setting ke bang? Tak ada langsung. Abang rasa melayang kena angkat bang? Kan yang pertama apa bang yang berat tuh? Abang biasa aja. Abang biasa. Abang tak buat beza pun. Abang duduk, abang relax. Kan? Abang rasalah terangkat sikit lah masa first. Rasanya kita angkat kita boleh campak tak? Iya bisa banget sih bang. Rasa Jangan ringan mahal, kan? bang. Rasa ringan. Jangan mahal. Pasal gabungan tenaga ni, dong yakin. Kuncinya yakin dalam keilmuan tenaga dalam. Pertama, harus yakin. Lepas tu kita kena ikhlas. Lepas tu kita kena istiqamah. Kalau kita beramal sesuatu, kita kena istiqamah. Yakin, ikhlas dan istiqamah. Sekarang ni kita pakai satu kunci ya. Yakin. Benar. Allah dah benarkan. Ui, tapi memang real lah. Bukan pengalaman saya diangkat tau. Pengalaman saya mengangkat. Sebab kita dah cuba dah. Adik kita ni bukan Berat orang... Syah berapa kilo? Bang, dia lagi berat daripada saya, bang. Ya. Ya. Tulang berat. Tapi tengok bila dia duduk tadi dan saya mencuba sebelum kita orang kata masuk tenaga tu tadi. Kan? Tapi dia memang terasa berat dia. Tapi tiba-tiba saya rasa kita ngangkat tapi saya tak sangka lah kita boleh angkat dia sampai begitu tinggi. 2 jari. Betul tinggi tu. Wih tinggi banget tadi. Kalau kita angkat dia pakai 2 tangan. Ya, itu. Okey, ni 2 tangan juga tapi menggunakan 2 Jari. jari. 2 jari bang. Betul. Nah, dengan sebab bukan apa, dengan sebab kesihatan saya, umur saya, kekuatan saya dah kurang banding dengan orang muda. Tapi walaupun kita berempat berkongsi tenaga, maksudnya berkongsi berikhtiar tu, tinggi tu kita boleh angkat dia. Saya terkejut tu boleh tinggi macam tu. Nanti kita boleh lihat detailnya nanti di video. Pastikan angle-nya lagi cantik tuh dari depan kan. Okey, betul. Nanti- Dan kita cek kalau orang kata kita buat magic ada tali. Tengok ada tali tak kat keliling abang? Nampak? Tak ada kan? Same man. Oh memang dahsyat bang. Kita bagilah itu tumpukan. Oh ini ilmu apa? Metafizik. Metafizik tenaga dalam. Ya betul. So kita mau buat penutup dulu.
Okey. Angam, Tinggi tu kita boleh angkat kau. kita buat satu ujian lagi nak. Okey, boleh. Sekali ni ujian lebih ekstrim. Okey. Alamak. Boleh? Boleh. Okey, sekarang duduk. Okey, duduk. Kita uji siapa Syah boleh lah. Syah. Syah senang kan? Okey, Syah. Sila duduk di sini, lunjurkan kaki di sini. Dekat on. Dah. Dah on, dah merah. Merah. Okey. Baik. Okey, kita sekarang uji kepada Syah. Izinkan saya ya. Okey. Tangan letak atas ni. Abang Teddy jaga belakang dia. Jaga dia tak payah. Gini je lah. Jaga dia. Baik. Okey. Okey, pandang tangan saya. Lihat dan cuba hayati dan dengar apa saja saya kata. Okey. Lihat telapak tangan saya. Lihat. Sebentar nanti kamu akan tidur. Tidur. Baring abang. Sini. Lepaskan ke bawah. Jangan ribakan, letakkan ke bawah. Kepala dia. Letak kepala ke bawah. Okey. Okey, sekarang dia dah tidur. Betulkan posisi kepala dia. Okey. Sekarang saya transferkan energi supaya dia kuat. Keras. Seperti keluli. Keluli berat Berat. seperti kayu lah. Okey. Seperti kayu yang keras. Keras. Seperti plywood lah bang, dengan sikit. Nanti patah pula. Betul juga. betul. Seperti kayu lah, kayu beluti. Kayu. Boleh tu. Sebatang kayu beluti yang keras. okey. Boleh? Boleh. Jadi langkah seperti kayu beluti yang keras. Keras. Dia dah jadi kayu yang keras. Okey, sekarang saya minta bantuan. Angkat kursi. Ya. Okey, satu kursi kat sana. Dekat kepala dia ke? Dekat sini. 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 Okey. Okey. Satu lagi Di sini. di sini. Okey. Sekarang kita dah kuat kan? Kita kuat tak? Kuat. InsyaAllah. Kuat. Okey. Galang angkat yang tengah. Okey. Syasha angkat yang sana. Mana? Syasha angkat yang sinilah. Okey. Galang angkat yang sana. Okey. Angkat pakai tangan macam ni ke? Abang angkat dia. Angkat pakai tangan. Abang angkat kepalanya dengan bahu dia gitu. Saya angkat kaki. Maknanya saya begini bang. Yep. Okey. Okey. Abang tampung kepala dia sekali. Sekarang kita angkat dia. Kepala di sana, kaki di sini. Ya. Kukuh tak? Okey. Yakin? InsyaAllah. Baik, insya-Allah. Kuat. Kuat. Ya. 1. 2. Kuat. Angkat. Kenapa berat banget, Bang? Okey, letak balik. Kenapa berat banget? Tu tadi bayangkan keluli kejap. Saya ringankan lagi.
Berat yang amat. Tadi kita boleh angkat, kita kena yakin. Tahap yakin tu kena betul-betul. Okey, sekejap. Sekali lagi. Aku berat banget. 90 kilo. Sekejap, macam mana abang? Okey, kita buat skill tadi. Energi letakkan di kepala. Okey, dia keras seperti kayu sebatang. Okey. Kayu sebatang, kayu blue tea sebatang yang kayu keras. blue Okey, bayangkan. Okey, seorang sekali. Okey, dengan yakin. Ya. Satu nafas. Sekejap, boleh ke saya berdiri nanti? Okey. Terus cuba. 1 2 angkat. Okey, letak atas. Relax. Okey. Kejap-kejap tahan tengah. Okey, tahan. Tahan tengah. Tahan. Okey. Syasha kejap. Syasha kejap. Okey. Syasha lepas. Syasha lepas. Okey. Kursi ni naikkan sikit. Kursi tu tarik sampai ke rapat. Rapat lagi. Lagi rapat. Lagi. Lagi bang. Okey. Okey. Okey, lepas. 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 Lepas galang. Okey. Ui, apa ini? Ui. Kuat seperti kayu sebarang. Kuat seperti kayu. Oi. Weh, majulah. Maju. Oi. Syah, tunjuk kat bawah tu tak ada benda ke apa ke. Bagi orang. Wih, gimana ini? Abang kan boleh? Boleh. Ada kayu ke? Ada apa ke? Okey, Abang Teddy, yakin tak dia dah kuat seperti kayu bulu tea sebatang? Yakin, sebab tu abang suruh saya tukar daripada plywood pergi ke kayu. Baru saya faham kenapa. Okey. Galang yakin? Yakin. Dia dah menjadi seperti kayu bulu tea sebatang yang keras. Agak kayu bulu tea kuat tak? Kuat. Mai Galang. Ha? Mai Galang, kita test. Hah? Okey. Galang. Okey, Galang pijak perut dia. Nasib baik ni bukan abang. Selalu korang memang kenakan aku je. Abang Teddy jaga. Abang Teddy jaga ni. Jaga Galang ke? Jaga tangan Galang. Okey. Okey. Galang kena buat apa sekarang ni? Galang berdiri di atas perut dia. Allahu Okey. Akbar. Leg tu. Belum. Belum. Nanti. Kaki kanan. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, up. Wow. Okey. Abang, lepas tangan abang. Okey. 1, 2, Clear. lepas. Okey. Wow. Turun. 1, 2, pelan-pelan. Ya, okey. Boleh. Okey. Wow. Dia yang bukan saya, dia. Okey. Sekarang ni kerjasama bersama, saya pegang tengah, seorang angkat kaki kanan, seorang angkat kepala. Bang, kepala bang. Bang, kepala bang. Okey. Okey. Macam mana ni? Saya kekok sikit ni. Pegang kepala. Okey. Okey. Kuat. Kuat. Kaki tu jaga. Syasha terus tarik kursi. 1, 2, up. Okey, pelan-pelan. Ya. Tak pelan-pelan, slow. Boleh. Okey. Letakkan dia. Okey, jom. Kita alihkan Okey, kursi. jom kita belah. Biarkan dia tidur kat sini. Dia akan tidur. Gila kau. Dia akan tidur. Easy. Ni dia tengah tidur ni. Dia terus tidur. Dia tak tahu apa kita buat. Dia tak dengar ni. Tak dengar. Kesiannya Dengan izin dia. Allah Ta'ala. Okey. Dengan izin Allah. Nak test lagi tak? Kesian abang takut buat pinggang dia pecah kalau duduk Okey. atas dia. Kita kejut dia. Kesian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Keras betul pada ni. Masing-masing
Tarik daripada kepala, bayangkan tarik balik kekuatan tenaga kayu sebatang tadi. Bang. Keluarkan balik Tarik, niat dia. Niat, letak kepala kita, niat dia tarik. Dah. Abang. Syah. Dah lembut. Syah. 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 Bangun. Bangun. Pening, sakit kepala? Pening ke? Good morning, bro. Good morning, Syah. Selamat pagi. Hey, everybody. Ya. Crazy, bro. Crazy, bro. Mantap, mantap. Kamu rasa kamu tertidur ke? Dia nggak sadar, bang. Tengah fly Syah rasa apa? Syah boleh kongsi? Tanya dia. Kang nanti Tanya balik kan? kalau Syah, saya tanya macam setting pula. selamat tanya pagi. Kamu rasa kamu terlelap ke? Ataupun macam mana? Apa perkara terakhir yang Syah ingat? Apa? Dia kata nak buat test Ah. tidur. Uh-uh. So tidur lah. Rasa lena lah. Lama tak kamu rasa kamu tidur? Selama. Ha? Saya selama. Lama? Terasa lama lah. Selama. Ada 10 minit tadi? Ada tu. Ada Tu timing timer. Wow. Tapi ni 35. Tapi ada 10 minit lah dia tidur. Lebih. Oh, lebih Ada mimpi? Tak. Apa yang Syah sedar? Syah perasan tak? Siapa rasa tidur. Saya tak Tak perasan tahu yang dia tahu dia tidur sahaja. Dia Syah tak tu nak perasan. tanya perkara terakhir dia ingat ialah dia duduk kat situ. Saya tak rasa apa-apa ke kat perut? Buah pinggang pecah ke apa? Tak ada rasa? Tak ada. Tak ada Boleh cerita dengan dia apa you all buat? Kasih tahu, Aku bang. tak buat apa-apa. Abang tahu nak cakap dia. Abang Ngah kejongkan Syah. Kejongkan Syah. Syah kejong ni. Benar. Kan? Mula-mula Abang Ngah nak minta dia jadi apa? Besi tadi. Keluli. Keluli. Keluli berat sangat. Berat sangat memang tak larat langsung kan. Jadi abang request, dia kata berat sangat. Abang request jadikan plywood. Dia kata bahaya takut patah. Jadi Abang Ngah kata dia jadikan Syah ni keras dia umpama beluti. Kayu beluti. Kayu beluti kan. Lepas tu kita cuba berat. Kamu berat Syah. Betul. Berat banget, bro. Kamu berat. Lepas tu Abang Ngah kata apa memasukkan Ringankan lagi. energi. Masukkan energi kita ringankan lagi. Kita mampu pula mengangkat Syah. Jadi kepala Syah di sini, kaki di sana, beralaskan kerusi. Sana kerusi, sini kerusi. Kepala kat sini, kaki kat sana. Tapi tengah-tengah tak ada apa-apa. Apa orang kata sokongan. Straight macam tu. Straight je. Kamu memang betul macam kayu beluti. Iya, bro. Lepas tu. Kau bagi tahu apa kau buat. Besok Afiqah ni memang boleh kena pukul ni cerita ni. Tak, minta maaf dulu, minta maaf. Mata, bro. Tadi naik kan kamu di kursi-kursi kan, kamu tidur di atas kan. Terus saya naik gitu di atas. Nanti nonton lah nanti saya berdiri. Wah, bener nih, tapi kamu kayak diam aja gitu. Straight je. Dia berdiri di atas perut Biasanya anda. kan harusnya kan kayak ada gitu kan. Kalau Aduh, sakit sial lah. lah. Dan balance, saya boleh balance gitu. Kamu kalau seandainya kamunya goyang, saya nggak bisa balance tuh. Pasti akan pasti udah jatuh kan. Itu yang abang baru nak cakap. Jangan cakap nak gini kan. Letak kaki satu je kalau orang biasa dah Jatuh. dah roboh dah. Udah roboh. Cuba kita uji orang yang sedar tidur di atas kursi. Kepala sana, kaki sini. Dia akan jadi huruf V. Benar. Oh benar. Tak faham apa dia macam mana? Kan gini, kalau orang sadar kalau diginiin dia jadi kan ke bawah gitu kan. terpeot lah dia. Jadi macam V lah. Betul. V stand for? Very good. Very Mantap. good. Ya, Very good. Tapi yang heran dia bila dia berdiri atas kamu ni, betul keras. Straight. Ya, bro. Kayak nggak bisa di move ya, kayak misalkan kan kalau kayak gini kan ada goyangnya gitu Betul. kan. Dia kayak Macam isi dia pun jadi pejal gitu. iya kan. bener keras gitu. Ah.
Crazy man. Jadi yakin tak dengan tenaga dalam metafizik? Yakin. Of course. Memang kali ni memang lain macam kali ni Bang Am. Ekstrim yang ni. Sebab manusia mempunyai satu rahsia, satu kekuatan yang terpendam. Yang mana kalau dia yakin, dia keluarkan, okey? Dan dia boleh buat satu perkara yang luar jangkaan fikiran. Oh. Extraordinary. Yes. Okey, tadi semua kita dah keluarkan energi kita. Kan? Okey, sekarang kita meditasi balik. Kita niat tarik segala gelombang masuk ke dalam diriku. Sekejap, Bang Am. Ni nak pulang balik jadi kita yang pendek tu lah. Dia nak Tarik dulu, nanti angkat tarik. Abang Am pulang balik aja jadi saya yang pendek tu tadi. Tarik. Okey. Okey, Risau ya, jadi Bang Am. pendek. Risau. Okey, 1, 2, tarik. Masuk kembali, tenaga yang dikeluar. Telan. Okey, buang nafas perlahan. Okey, sedar. Sedarkan diri. Okey, boleh tak saya tarik balik kembali tenaga yang saya dah transfer? Saya izinkan. Ataupun nak kekalkan? Sayang jari saya Bang Am pendek-pendek. Okey. Pasal jari pendek kan? Okey. Saya tarik balik kembali tenaga saya dengan izin Allah. Kosong. Okey. Lihat. Confirm sampai. Syasha akan kembali kepada jari dia yang tak sampai. Ada lagi? Ada lagi galang. Saya sampai. Okey. Okey. Kejap galang. Okey. Tu. Buka tangan. Syasha memang itu tenaga Syasha tadi kan? Memang selama ni ada... Okey, settle. Galang nak kekalkan ke? Nak kosongkan? Pulang balik orang punya. Tak kisah, dengan halal je. Kekalkan. Kekalkan. Okay, dengan halal kan? Dunia akhirat. Bijak Untuk dia. menghadapi cut-off. Bijak dia. Untuk menghadapi cut-off. Sayang, kapan lagi ditransfer? Pasal abang tu tadi dah dapat dah, dia dah bagi. Ya, Alhamdulillah. Tak, ini semua Terima kasih, pemberian Abang. Allah. Pemberian Yalah. Allah. Allah SWT. Bang, kenapa berpeluh-peluh sangat ni bang? Macam mandi saya ni. Memang. Ini sama lagi. Memang. Apabila kita menggunakan tenaga dalam, okay, segala pelumbu darah kita ni sedang meletus. Walaupun kita berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Zikir yang masuk pada tubuh badan kita, zikir yang meresap pada tubuh badan kita akan membuatkan segala darah kita ni bersatu. Yalah. Jadi akan berlaku pemanasan. Sebab tu sebagai seorang pengamal, kalau boleh setiap kali mengamal, tutupkan dengan selawat. Paling tidak 100 kali selawat. Selawat tu penyejuk kan? Kalau kita marah pun kita selawat. Allahumma salli ala. Banyak-banyak akan berselawat. InsyaAllah kita akan tenang. Akan sejuk balik. Ya, ni kalau kamera dapat tengok ni, kita berpeluh ni. Mandi ni. Abang kan tengok ke apa yang buat? Tak tahu. Tak apa, ngalal. Dia dah faham tu. Ini kalau belajar ni terus on dia. Oi. Ini kalau awak belajar bang ilmu salah yang banyak dia ambil ni. I pernah tanya kat abang kan, kata tak, kalau budak nakal boleh belajar silat ke? Boy kau. Okey? Macam mana rasa? Yakin? Of course. Kuncinya ialah ikhlas, yakin. Kena yakin. Tapi memang dapat kerusi tadi angkat tu memang, even dengan Syah punya pun tadi tu memang, gila lah. Ya, benar. Kan? Saya pasal saya dapat dua pengalaman. Saya dapat pengalaman mengangkat dan pengalaman diangkat. Kan? Best tu. Korang masa korang angkat abang tu, korang dah boleh angkat tu, macam ringan gitu, macam tinggi gitu. Ya, benar. Tinggi betul. Saya gini bang. Boleh ya? Boleh macam. Okey dah boleh dah. Okey abang ah. Ni question yang paling penting sekali. I ada masalah nak tidur. Jadi kalau kita guna yang tu, kita boleh buat tidur diri kita sendiri tak? Biasa untuk menguasai yang Angah buat tadi tu, hipnosis. Hipnosis. So, kita boleh hipnosis diri kita sendiri. Angah tak ada kepahaman dekat situ. Oh, aduh. Tak apa, nanti belajar bagi tahu abang ah. Tapi kalau dalam keilmuan sebenarnya boleh. Kan? Sebenarnya boleh.
Sebab I rasa macam Mungkin boleh gali, boleh mengkaji Yes. dan boleh menuntut. dia Kalau Abang ada Rizal Batul cakap, Abang Tidih, Abang cakap banyak tidur kau. Itu. Tidur. ilmu Allah ni kan, ilmu Allah ni kan luas. Seandainya dijadikan lautan itu sebagai tinta, nescaya tak cukup nak meluahkan ilmu Allah ni. Sangat luas. Hari ni kita buat something yang Ekstrim. extreme and out of the ordinary. Selalu kita buat benda yang luar kotak punya. Hari ni dia macam kotak tu kita taruh dekat Petaling Jaya, kita dekat sini. Kotak tu jauh. Jauh kotak tu. Betul-betul di luar kotak. Jauh. Special. Special sangat-sangat. Kita nak berterima kasih kepada tetamu kita, Syah. Terima kasih sebab Thank you, bro. tidur. Sorry ya tadi ya. Terima kasih Maaf ya. lah. Kita panggil awak interview, awak tidur. Thank you lah, Syah. Terima kasih kerana sudi tidur di rancangan kami. Ya. Nanti datang lagi, tidur lagi, ya. Right. Dan of course, tak lain tak bukan, abangan kita kerana sudi berkongsi rahsia-rahsia dan ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Of course, ambil yang baik. Kalau rasa benda tu tak memanfaatkan ke atas diri anda yang tengah menengok ni, jangan ambil. Yup. Simple. But then macam abang cakap tadi, ilmu Allah ni besar, luas. So selagi apa yang kita boleh belajar, kita belajar. And sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih everybody. Terima kasih Abang Terima kasih Syah. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Yes. Ya. Follow kita terus. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.